Pernah tak anda berada dalam satu mesyuarat? Ada seorang rakan, sekerja, kita panggil dia Budi, yang baru bekerja 3 bulan. Pengurus bertanya tentang satu projek baru yang berisiko. Tanpa teragak-agak, Budi terus berkata, "Pasti boleh. 100% akan berjaya. Saya dah nampak caranya. Kita cuma perlu buat A, B dan C." Dia bercakap dengan penuh keyakinan, seolah-olah dia sudah nampak masa depan. Kemudian, pengurus menoleh kepada Sarah, ketua jabatan yang sudah 10 tahun pengalaman. Sarah terdiam seketika, mengerutkan dahi. Akhirnya dia berkata, ia bergantung. Ada kemungkinan 60 hingga 70% kita boleh berjaya jika pasaran stabil. Tapi, kita kena ambil kira risiko X dan Y. Kalau pesaing kita lancarkan produk mereka dulu, peluang kita jatuh ke 40%. Siapa yang nampak lebih pintar dalam situasi ini? Budi yang yakin atau Sarah yang ragu-ragu? Kebanyakan orang secara semula jadi akan tertarik dengan keyakinan Budi. Tetapi inilah paradoksnya. Dalam dunia yang kompleks, keraguan yang penuh perhitungan selalunya merupakan tanda kepintaran yang lebih tinggi, bukannya kelemahan. Hari ini, kita akan bedah mengapa orang yang paling pintar sering kelihatan paling ragu-ragu. Mari kita mulakan dengan kesakitan yang kita semua alami. Kita hidup dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Patutkah saya tukar kerja? Apakah pelaburan terbaik? Bagaimana nak besarkan anak dengan betul? Otak kita benci ketidakpastian. Ia seperti satu kegatalan mental dan kita sanggup buat apa saja untuk menghilangkannya. Jadi, apabila seorang guru datang dengan jawapan yang mudah dan mutlak, ikut sahaja passion anda. Beli sahaja saham ini. Hanya makan makanan ini untuk kurus. Jawapan mereka seperti ubat penenang. Ia melegakan. Walaupun ia mungkin salah, kita terperangkap. Kita mahukan kebenaran, tetapi kita lebih tertarik kepada keyakinan. Masalahnya, keyakinan yang melampau selalunya datang daripada kejahilan, bukan pengetahuan. Ini membawa kita kepada konsep psikologi pertama, kesan Dunning-Kruger. Ia adalah satu bias kognitif di mana orang yang tidak cekap cenderung untuk menilai kebolehan mereka jauh lebih tinggi daripada yang sebenar. Bayangkan Budi tadi. Dia berada di puncak gunung kebodohan, Mount Stupid. Dia tahu sedikit sahaja, tetapi dia tidak tahu betapa banyaknya yang dia tidak tahu. Pengetahuan dia yang sedikit itu terasa seperti seluruh dunia. Orang yang berada di sini bukan sahaja membuat kesilapan, mereka juga tidak mampu untuk menyedari kesilapan mereka kerana mereka kekurangan metakognisi, kebolehan untuk berfikir tentang pemikiran sendiri. Tetapi, apa yang berlaku apabila anda mula belajar dengan lebih mendalam? Apabila anda mula turun dari gunung kebodohan, anda mula menyedari sesuatu yang menakutkan. Semakin banyak anda belajar, semakin banyak anda sedar betapa sedikitnya yang anda tahu. Ini adalah paradoks Sokrates. Satu-satunya perkara yang aku tahu adalah aku tidak tahu apa-apa. Bayangkan pengetahuan anda sebagai sebuah pulau di lautan kejahilan. Apabila anda baru bermula, pulau anda kecil dan pesisir pantai sempadan dengan perkara yang anda tidak tahu juga pendek. Apabila anda belajar, pulau anda membesar. Tetapi sesuatu yang pelik berlaku, pesisir pantai anda menjadi semakin panjang. Anda kini lebih banyak terdedah kepada lautan ketidaktahuan. Inilah yang dialami oleh Sarah. Pengalamannya selama 10 tahun telah membesarkan pulau pengetahuannya sehingga dia nampak semua lautan risiko, nuansa dan kemungkinan yang Budi di atas bukit kecilnya tidak nampak. Keraguan Sarah bukan datang dari kekurangan pengetahuan tetapi dari keluasan pengetahuannya. Ini adalah kerendahan hati intelektual, intellectual humility. Dan ini membawa kita kepada idea teras video ini. Pemikiran berkemungkinan, probabilistic thinking. Orang yang berfikir secara cetek melihat dunia dalam bentuk binari. Betul atau salah, ya atau tidak, hitam atau putih. Ia mudah dan memuaskan. Orang yang berfikir secara mendalam melihat dunia sebagai satu spektrum kebarangkalian. Mereka tidak bertanya, adakah ini akan berjaya?
Mereka bertanya, apakah kebarangkalian ia akan berjaya? Ini adalah perbezaan yang fundamental. Ia mengubah cara anda melihat setiap keputusan. Kepastian adalah ilusi. Satu-satunya perkara yang pasti dalam dunia ini adalah ketidakpastian. Pemikir berkemungkinan menerima hakikat ini. Mereka cuba untuk mengukur ketidakpastian tersebut. Sarah tidak berkata mungkin. Dia berkata kemungkinan 60 hingga 70%. Dengan meletakkan nombor, dia memaksa dirinya untuk menjadi lebih tepat dalam pemikirannya. Ia lebih sukar daripada berkata pasti, tetapi ia jauh lebih berguna. Satu lagi aspek penting dalam pemikiran ini ialah kemas kini Bayesian updating. Ia kedengaran rumit, tetapi ideanya sangat mudah. Anda mengubah suai tahap kepercayaan anda apabila anda menerima maklumat baru. Budi yang berfikiran mutlak, jika projeknya mula menunjukkan masalah, mungkin akan menafikannya. Tidak, pelan aku sempurna. Dia terikat dengan keyakinan awalnya. Sarah, sebaliknya, akan melihat masalah itu sebagai data baru. Okey, risiko Y yang kita bincangkan tadi nampaknya benar-benar berlaku. Kebarangkalian kejayaan kita kini menurun kepada 45%. Kita perlu ubah strategi. Matlamatnya bukan untuk menjadi betul dari awal. Matlamatnya adalah untuk menjadi kurang salah dari masa ke semasa. Ia adalah tentang penentukuran, calibration, bukan keyakinan. Mari kita lihat beberapa contoh praktikal. Contoh 1, pilihan kerjaya. Pemikir, absolut, ikut passion anda suka melukis, jadi pelukis. Ini nasihat yang romantik tetapi berbahaya. Pemikir berkemungkinan. Anda suka melukis. Okey, apakah kebarangkalian untuk hidup selesa sebagai pelukis sepenuh masa? Mungkin 5%. Apakah kebarangkalian anda akan stres kerana tiada pendapatan tetap? Mungkin 80%. Bagaimana jika kita cuba hipotesis lain? Jadi pereka grafik, kebarangkalian berjaya 60% dan melukis pada masa lapang atau bekerja dalam bidang lain dan guna duit itu untuk kelas seni. Ia tentang mencari pilihan dengan nilai jangkaan expected value yang tertinggi. Contoh 2, kesihatan dan diet. Pemikir, absolut. Diet keto adalah yang terbaik. Semua orang patut amalkannya. Dia baru baca satu artikel dan kini menjadi seorang nabi. Pemikir berkemungkinan seperti seorang doktor. Berdasarkan genetik dan gaya hidup anda, ada kemungkinan 70% diet rendah karbohidrat akan berkesan. Tetapi ada juga 20% risiko kolesterol naik. Mari kita cuba selama sebulan. Pantau data dan kemas kini pelan kita. Lihat perbezaannya. Satu adalah tentang dogma. Satu lagi tentang data. Satu statik, satu lagi dinamik. Jadi, bagaimana kita boleh melatih otak kita untuk berfikir seperti ini? Ia bukan mudah kerana ia melawan naluri kita yang sukakan kepastian. Tetapi, ada beberapa langkah praktikal. Langkah 1, gantikan perkataan mutlak dengan peratusan. Latih diri anda untuk mengelak perkataan seperti pasti, sentiasa, tidak akan. Gantikannya dengan anggaran kebarangkalian. Contohnya, jangan kata, saya pasti akan siapkan laporan ini esok. Katakan, saya rasa ada 90% kemungkinan saya akan siapkan esok, melainkan ada gangguan besar. Tindakan ini memaksa anda untuk memikirkan tentang ketidakpastian dan faktor-faktor yang boleh mempengaruhinya. Ia menukarkan kenyataan buta kepada satu hipotesis yang boleh diuji. Langkah 2, fikir dalam bentuk pertaruhan, think in bets. Ini adalah idea daripada Annie Duke, seorang bekas pemain poker profesional. Setiap keputusan adalah satu pertaruhan terhadap masa depan yang tidak pasti. Sebelum membuat keputusan besar, tanya diri anda, apakah maklumat yang saya ada? Apakah yang saya tidak tahu? Apakah kemungkinan setiap hasil? Dan apakah kos jika saya salah? Ini memisahkan kualiti keputusan anda daripada hasilnya. Anda boleh membuat keputusan yang baik berdasarkan kebarangkalian pada masa itu, tetapi
masih mendapat hasil yang buruk kerana nasib. Dan sebaliknya, fokus pada proses membuat keputusan bukan hanya pada hasil akhir. Ini akan menjadikan anda seorang pemikir yang lebih baik dalam jangka masa panjang. Langkah 3. Lakukan pre-mortem. Ini adalah satu latihan pemikiran yang sangat berkuasa. Sebelum memulakan satu projek penting, bayangkan anda berada di masa depan dan projek itu telah gagal sepenuhnya. Kemudian, tanya soalan ini. Apakah yang telah berlaku? Setiap orang dalam pasukan perlu menulis sebab-sebab kegagalan itu. Pesaing bertindak lebih pantas. Bajet kita tidak cukup. Kita salah faham kehendak pelanggan. Latihan ini menukar ego dan politik pejabat kepada satu proses penyelesaian masalah yang kreatif. Ia mendedahkan risiko-risiko yang mungkin anda terlepas pandang kerana terlalu optimistik pada mulanya. Langkah 4, hayati 3. Perkataan paling penting, saya tidak tahu. Dalam budaya kita, mengakui tidak tahu sering dilihat sebagai satu kelemahan. Sebenarnya ia adalah titik permulaan bagi semua ilmu pengetahuan. Apabila anda berkata, saya tidak tahu, anda membuka diri kepada pembelajaran. Apabila anda berpura-pura tahu, anda menutup pintu itu. Keraguan adalah enjin kepada rasa ingin tahu. Jadi, mari kita kembali kepada persoalan asal. Mengapa orang paling pintar kelihatan paling ragu-ragu? Kerana mereka faham perbezaan antara dunia yang kemas di dalam buku teks dan dunia sebenar yang kusut dan tidak menentu. Keyakinan orang yang jahil itu nyaring dan mudah. Keyakinan pakar pula senyap dan penuh dengan nuansa. Ia bukan keyakinan untuk mengetahui semua jawapan, tetapi keyakinan terhadap proses untuk mencari jawapan yang lebih baik. Keraguan mereka bukan satu kelumpuhan. Ia adalah satu alat, satu penapis untuk menapis isyarat daripada hingar dan untuk membuat keputusan yang lebih bijak dalam jangka masa panjang. Jadi, lain kali anda rasa tidak pasti, jangan marah pada diri sendiri. Anggap ia sebagai satu tanda positif. Ia mungkin bermakna otak anda sedang bekerja keras, sedang mengkalibrasi, sedang cuba untuk membina peta realiti yang lebih tepat. Keraguan anda bukanlah satu pepijat. Ia adalah satu ciri. Ia adalah tanda sebuah minda yang sedang berkembang. Dan dalam dunia yang semakin kompleks, ia mungkin adalah kuasa besar yang paling kita perlukan.